Akhirnya ada juga kipas tangan yang boleh buat 4 function. Boleh kipas muka tapi angin serupa blower dah. Aku boleh buat power bank dan torchlight pada masa yang sama. Kipas yang power ni daripada Jixu Life model Ultra 2. Yang mana model Ultra 1 sebelum ni boleh kipas dan blower je. Function naik dan turunkan speed masih sama. Scroll macam ni yang bagi aku mudah dan cepat. Cuma ada tambahan butang lampu kat tepi ni dan juga safety lock. So masuk dalam bag tak adalah tertekan lampu ataupun kipas turn on ke. Untuk lampu dia ada 3 mode. 2 mode untuk tahap kecerahan dan 1 mode untuk lampu emergency. Dan kalau buat power bank dia support fast charging tau. Serius memang dia tak main-main lah buat power bank ni. Dan upgrade ni aku suka. Untuk nozzle extension ni dia buat magnet tau. Kuat pula tu. So kita nak tukar-tukar nozzle ni pun memang cepat. Kali ni dia pakai filter tau. Dan dia bagi juga satu screwdriver kecil ni untuk kita buka dan kita boleh cuci pula filter ni. So bila kita pakai lama tu confirm lah habuk melekat dalam ni kan. So lepas cuci angin tu jadi bersih balik lah. Dan bagi aku design kali ni nampak lebih style dan solid tau. Mungkin sebab dia buat design jaringan dekat atas kipas ni kan. Memang nampak mahal lah. Tapi memang mahal pun. Tapi overall bagi aku memang berbaloi lah untuk Ampada 1 ataupun nak upgrade daripada model lama tu kan. Sebab selain daripada angin dia yang padu gila, function lampu dan power bank ni buatkan dia boleh guna untuk semua situasi. Aktiviti outdoor ke, travel ke, kegunaan harian ke. Tak payah nak buat banyak-banyak barang. Dan mahal-mahal dia pun cepat sold out tau. Berminat boleh check dekat link yang aku dah sediakan.